Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, wartawan bagi TV PSS SMK Bandar Bersuting. Pada hari ini, Sekolah SMK Bandar Bersuting telah melaksanakan Hari Guru tahunan. Bersama saya sekarang ini Cikgu Nuriza, Deputy Co-Curricular SMK Bandar Bersuting. Okey Cikgu, bolehkah saya bertanyakan beberapa soalan kepada Cikgu? Ya, boleh. Silakan. Soalan pertama Cikgu. Ya. Apakah perbezaan sambutan tahun lepas dengan tahun ini? Okey, banyak perbezaannya antara tahun lepas sebenarnya, antara 2 tahun lepas dengan tahun ini. 2 tahun lepas kita dah lama tidak meraihkan sebarang sambutan, termasuklah Hari Guru. Jadi tahun ni buat julung kali pertamanya kita boleh meraihkan sambutan Hari Guru secara bersemuka. Memang sangat meriah. Okey? Soalan kedua Cikgu. Apakah perasaan Cikgu sekarang? Okey, perasaan saya sangat berbangga dengan kerjasama terutamanya daripada pihak Badan Pengawas yang telah berjaya merealisasikan sambutan Hari Guru ini yang penuh meriah. Okey, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang telah memberi kerjasama bagi memastikan sambutan Hari Guru pada hari ini berjaya direalisasikan. Kami pihak sekolah sangat berbangga dengan kamu semua, all semua. Okey, soalan terakhir Cikgu. Ya. Apakah harapan Cikgu untuk sambutan tahun yang akan datang? Okey, harapan cikgu sama dengan harapan sekolah, iaitu semua murid SMK Bandar Bersuting dapat meningkatkan prestasi bukan saja daripada segi kualiti, malah juga kuantiti, selaras dengan kita punya tagline ataupun motto iaitu SMK BBS sentiasa mendahului melestarikan legasi cemerlang, dan sesuai juga dengan motto sekolah kita yang ada di lencana sekolah kamu iaitu ilmu usaha jaya. Kita berilmu dulu, kita berusaha dulu, insya-Allah kita akan beroleh kejayaan bukan saja di dunia malah di akhirat. Okey, tanya semua ya. Okey, bye. Okey, sama. Sekian sahaja daripada saya Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa melakukan untuk TV PSS SMK Bandar Bersuting. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bersama saya Muhammad Syazwan dari wartawan PSS SMK BBS. Dan kini berlangsungnya Hari Guru dan bersama saya Saudari Azda. Okey, saya nak akan bertanya soalan. Apakah tema Hari Guru pada tahun ini? Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Tunjang Negara Sejahtera dan SMK Bandar Bersuting melaksanakan tema Friendly. Okey, apakah contoh aktiviti pada tahun ini? Contoh aktiviti yang dilakukan pada tahun ini adalah aktiviti tadika antara guru dan juga pertukaran hadis. Apakah perbezaan sambutan Hari Guru hari ini daripada sebelum-sebelumnya? Pada sebelum ini, kami sudah lama tidak merasai pengalaman Hari Guru setelah 2 tahun kami tidak dapat menyambut. Dan saya merasa sangat gembira kerana pada tahun terakhir saya di sekolah ini, saya dapat merasai pengalaman yang sangat baik. Okey, dalam kesempatan ini, apakah yang nak saudari sampaikan mesej? Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga guru di Malaysia dan juga lebih-lebih lagi di SMK Bandar Bersuting. Maafkan salah silap kami sebagai seorang murid dan teruslah mengajar dengan hati yang tenang dan sabar. Okey, itu saja. Sekian dari saya Muhammad Syazwan dari wartawan TV PSS SMK BBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, wartawan bagi TV PSS SMK Bandar Bersuting. Pada hari ini berlangsungnya majlis sambutan Hari Guru tahunan. Bersama saya pada hari ini Cikgu Ashaliza, guru paling buruk dan kostum kemati. Okey Cikgu, bolehkah saya bertanyakan beberapa soalan kepada Cikgu? Salam pertama. Apakah perbezaan sambutan tahun lepas dengan tahun ini? Okey, bila kamu tanya tentang itu, sebenarnya pada tahun lepas kami sudah 2 tahun tak menyambut Hari Guru. Jadi pada tahun ini saya rasakan inilah yang paling wow dan letus. Soalan kedua, apakah perasaan Cikgu sekarang?
sangat happy. Saya sebenarnya pagi tadi sangat happy, tapi bila buat main-main ni, setakat ni kumpulan saya masih belum dapat apa-apa mata, jadi agak frustasi lah. Tapi lepas ni saya rasa saya akan cuba yang terbaik. Cikgu boleh gambar ni. Soalan terakhir je. Apakah harapan cikgu untuk sambutan tahun harapan? Okey, jadi bagi saya tahun ni adalah tahun yang saya rasa boleh dijadikan sebagai satu kita panggil sebagai satu yang orang boleh jadikan sebagai satu contoh lah, satu benchmark ya, yang mungkin pada tahun akan datang dengan adanya yang pelapis tingkatan 4, tingkatan 3 mungkin boleh buat yang lebih baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Sekian sahaja daripada saya, Abdul Rahman bin Muhammad Mustafa, melaporkan untuk TV PSS SMK Bandar Baru Serting. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Muhammad Syazwan, wartawan dari TV PSS SMK BBS. Pada hari ini diadakan sambutan Hari Guru secara besar-besaran. Dan bersama saya adalah saudara Akmal. Okey saudara, saya nak bertanyakan beberapa soalan. Okey. Pertama, sebagai pelajar tingkatan 5, apakah perasaan anda dapat menyambut Hari Guru secara besar-besaran? Pada pendapat saya, saya sangat gembira sebab sudah 2 tahun tidak dapat menyambut dengan besar-besaran kerana PKP. So perasaan saya semua, murid-murid semua gembira dapat menyambut untuk cikgu-cikgu semua. Okey, siapakah pihak yang bertanggungjawab untuk mengajukan majlis ini? Untuk menyambut Hari Guru ni, cikgu tak payah buat apa-apa. So yang uruskan semua ni adalah pengawas, pihak-pihak pengawas dan rakan-rakan yang lain. Okey. Soalan terakhir, apakah kata-kata sebagai best terakhir di sekolah ini? Saya harap Hari Guru ni dapat disambut dengan lebih meriah pada tahun hadapan, agar lebih meriah daripada tahun ni dan tahun-tahun sebelum ni. So itu je daripada saya. Itu saja. Sekian dari saya, Muhammad Syazwan dari wartawan TV PSS. Kami, Barisan Pengawas SMK Bandar Baru Serting mengucapkan selamat